Assalamualaikum. Kisah kali ni berkenaan pasal gangguan pocong. Cerita ni aku dapat daripada Mastika bulan April tahun 2017. Kalau hampa buka muka surat 88, di situlah cerita dia. Kisah ni dikongsikan oleh Mus yang berasal daripada Simpang Renggam, Johor. Kejadian ni berlaku pada tahun 2011. Setiap perkongsian ada mistiknya. Mus ni dia bekerja sebagai pemandu van kilang. Di suatu malam, Mus bersama rakan sekerjanya iaitu si Lan. Masa tu pukul 12 malam, setelah para pekerja yang mana menaiki van si Mus ni, mereka ni akan berkumpul di satu tempat. Dan pekerja kilang masuk dalam van. Lalu bila dah nampak van tu penuh, yang mana si Mus dan juga si Lan ni pergilah hantar seorang demi seorang. Maklumlah, ada orang dia duduk di kawasan yang jauh. Kalau nak diikutkan, Mus ni kalau dia kerja di waktu malam, hanya dia seorang saja yang bekerja. Ketika malam tu, Mus ditemani oleh si Lan. Bila dah habis hantar seorang demi seorang, tinggallah seorang lagi perempuan. Lalu perempuan tersebut tu pun bagi tahulah dekat si Mus dan juga si Lan, "Ni abang, apa kata kita lepak kat kedai makan dulu?" Jadi memandangkan Mus dan juga si Lan ni pun rasa dahaga, mereka pun lepaklah dekat kedai makan. Selalunya kalau perempuan tu tak ajak si Mus sekalipun, kalau hari-hari sebelum tu, Mus setiap kali dia dah habis hantar orang, dia akan pergi lepak dekat kedai makan tersebut tu. Kadang-kadang ada kawan yang lain lepak sekali. Bila dah sampai dekat kedai makan tu, tapi ketika malam tu hanyalah si Mus, Lan dan juga perempuan pekerja kilang tersebut. Bila berada di kedai makan tu, sembang sampai tak tengok jam. Sedap-sedap jam dah menunjukkan pukul 2 pagi. Lalu si Mus ni pun bagi tahulah dekat perempuan tersebut, "Ni adik, abang nak balik dulu ni adik, dah lewat ni." Dan akhirnya si Mus dan juga si Lan ni beransuklah. Perempuan tersebut tu dia baliklah ke rumah dia, memandangkan kawasan kedai yang mereka lepak tadi tu dengan kawasan rumah perempuan tu memang tak jauh lah. Jadi senanglah perempuan tu balik rumah jalan kaki. Bila dah masuk van, yang mana ketika tu Lan lah memandu van tu nak balik ke rumah. Masa dalam perjalanan, yang mana mereka ni lalulah di sebuah kawasan. Kawasan tersebut tu masih duk tengah nak membangun. Bahagian belakang ni rumah dah siap dah, cuma bahagian depan saja baru sedang dibina. Dan kawasan tersebut dikenali sebagai Taman Renggam Jaya. Bila mereka berdua ni lalu saja di kawasan tu, tiba-tiba yang si Mus ni bulu roma dia mulalah tegak. Dan dia punya tengkuk ni duk merasakan meremang. Tak tahulah tiba-tiba aja yang si Mus ni jadi tak sedap hati. Lalu Mus ni dia tengoklah kiri kanan. Hati si Mus ni tergerak nak pandang ke arah belakang. Bila Mus ni dia toleh je ke arah belakang, yang mana Mus ni ternampak dekat van tempat duduk bahagian belakang tu ada satu kelibat seperti jenazah. Dan apa yang dilihat oleh Mus tu adalah pocong. Lalu Mus ni pun pandang ke depan semula. Reaksi tersebut tu dapatlah dikesan oleh si Lan. Lan ni dia bertanya balik dekat si Mus, "Mus, hang ni awat?" Ketika tu Mus ni tak mampu nak cakap apa-apa lagi. Kerana apa? Dia dah merasakan terkejut dan dalam keadaan ketakutan. Dan dalam masa yang sama, Lan ni nak naik bukit. Padahal bukit tersebut tu bukanlah bukit yang tinggi sangat. Bukit dia rendah je. Tapi van ketika tu jadi seolah-olah berat. Sampaikan yang si Lan ni dah tukar gear dah. Dan Lan ni pun bertanya kepada si Mus, "Van hang ni awak ni Mus, rosak ke apa?" Sampaikan van tersebut tu mengerang, ibarat macam naik bukit yang curam. Sedangkan bukit tersebut tu bukit biasa je. Bila mereka dah lepasi kawasan bukit tu, keadaan van jadi normal semula. Ketika masa yang sama, tiba-tiba ada bau wangi pula. Lan ni lah dia pergi tegak, wangi ni mai daripada mana? Yang Mus ni, dia hanya diam, dia kuncikan mulut dia saja.
Sebenarnya dalam hati si Mus ni dah rasa tak sedap hati. Pasal apa? Si Lan ni dia pergi teguk apa yang dia dapat bau. Sebab Mus ni dia teringat pesan-pesan orang tua. Kalau terdapat bau pelik-pelik di kawasan sunyi sepi, jangan duk teguk. Tak sampai 10 minit kemudian, tiba-tiba dalam van depa ni dapat bau busuk seperti bangkai. Dan sama juga Lan ni berkata, "Wih, busuknya, bau seperti bangkai ni." Yang si Mus ni dah mula rasa tak sedap hati disebabkan mulut si Lan. Kalau nak diikutkan hati si Mus ni, memang dia nak maki si Lan. Tapi disebabkan yang si Mus ni masih lagi dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan yang terkejut disebabkan yang dia toleh tadi tu nampak pocong tu, jadi yang si Mus ni dia hanya membatukan diri dia saja. Lepas tu yang si Lan ni pula tanya dekat Mus, "Mus, hang ni awak diam je duduk dalam van ni." Setiap kali kalau si Lan ni tanya dekat si Mus, Mus ni diam je sepanjang perjalanan. Bila dah sampai, van tersebut tu parking di depan rumah si Lan. Bila mereka berdua ni turun daripada van, yang mana si Lan ni tanyalah dekat si Mus, "Ni Mus, hang awak ni Mus, diam je dari tadi." Lepas tu kata si Mus, tak apalah ni aku nak balik dulu lah." Sebelum Mus ni nak balik ke rumah dia, daripada luar tu Mus dia cuba tengok dalam van. Tambah-tambah pula dekat arah seat belakang. Masa tu memang tak ada apa-apa lah. Yang si Lan ni masuklah ke rumah dia. Dalam masa yang sama juga, yang si Mus ni dapat dengar bahawasanya anak saudara si Lan ni menangis. Dalam hati si Mus dia mula terfikir, ni mesti ada benda yang tak kena ni. Dalam masa perjalanan yang si Mus nak balik ke rumah dia, maklumlah rumah si Lan dan juga rumah si Mus ni hanya depan dan juga belakang je. Dalam masa perjalanan nak balik itulah yang mana si Mus ni dia mula terasa dekat belakang dia ni umpama macam ada benda mengekori dia. Bila Mus ni dah sampai dekat rumah dia, yang mana Mus ni pun dia masuklah ke bilik ayak. Dia mandi, lepas dia mandi tu dia ambil lah ayak wuduk. Mudah-mudahan gangguan tersebut tu tak ada lah mengikuti si Mus. Tapi hati Mus ni dia tetap rasa tak tenang. Dalam fikiran si Mus ni, dia masih terbayang-bayang pasal pocong ketika mana yang dia nampak di dalam van tersebut tadi. Dan sampaikan si Mus ni dia masih terasa yang bahawasanya pocong tersebut tu ada saja berdekatan dengan dia. Lalu Mus ni pun dia berdiri tegak, dia melaungkan azan. Sampaikan mak kepada si Mus ni jadi terkejut. Sedangkan waktu subuh ketika tu memang lambat lagi. Disebabkan Mus ni tak boleh nak tidur, Mus ni pun dia layanlah DVD sampailah ke pagi. Dan keesokan pagi, yang si Mus ni pun pergilah rumah si Lan. Bila sampai dekat rumah si Lan, yang si Mus ni pula marahlah dekat Lan. "Lan, hang gila ke apa Lan? Semalam apa benda yang dapat bau tu hang diam sudahlah, yang pergi tegak pasal apa? Aku nampak pocong Lan semalam dekat van kita tu. Tu yang aku diam je." Lepas tu yang si Lan ni pula kata balik dekat si Mus, "Patutlah semalam masa aku masuk je dekat rumah, mak aku suruh aku pergi mandi. Lepas tu pula anak saudara aku menangis tak berhenti-berhenti macam orang kena sawan je." Sebab selalunya bila Lan ni balik ke rumah, mak dia tak pernah pun suruh yang si Lan ni pergi mandi ke apa ke. Tapi hari tu saja. Mungkin yang mak kepada si Lan ni perasan setelah kejadian tu, yang si Lan ni dia tak mau lagi ikut si Mus ambil pekerja kilang di waktu malam. Dan setelah itu jugalah ketika mana yang si Mus ni memandu van ketika di waktu malam, apabila dia seorang diri dia tak berani lagi tengok ke arah belakang. Kalau sebelumnya yang mana si Mus ni hari-hari dia guna jalan yang sama, ketika dia nak balik ke rumah dia tak pernah pun berlaku ada penampakan pocong. Tapi ketika hari bersama si Lan tu saja ada kejadian penampakan pocong. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.